Okay, apabila korang gunakan receiver ni, okay, korang boleh tengok jugalah beberapa setting. So, sekarang ni aku gunakan DJI Mic 3 Ni DJI Mic 3. Alright, so jom kita nak buat pairing antara receiver dengan transmitter. What we have to do is change the pairing mode. And we do so by pressing twice on the linking button. Just 2 quick presses. Tekan 2 kali kat sini. Okay, dia nyala warna hijau kot. You can see these lights are now flashing blue. Blue lah. Ya, kena tekan sekali lagi kot. Okay. Dah. Jadi colour biru berkelip macam tu. So now I'm going to power on my mic 3. Buka mic ni, korang anggap je lah seolah-olah aku baru set up juga. I'm going to put it into pairing mode by pressing and holding the linking button. This is now flashing blue and green. Okay, so tekan button ni. Ni dah connect tau. Anggap je aku tak connect lagi. Okay. Right, ni kita nak buat pairing balik So ni, dia kelip-kelip warna biru. Sini lepas kita dah tekan button pair ni. Okay, button pair ni. Dia akan kelip-kelip lagi macam tu. This is now flashing blue and green. So now I'm going to press and hold the linking button again on the receiver. Those lights are going to flash faster. Okay, next kita kena tekan lama. Right, so biru tu akan menyala laju sikit. And as you can see, it's now paired. That TX1 is now solid. So we now have our mic 3 paired to this new receiver. So korang boleh nampak dia dah jadi static macam ni dah. Ni biru static, ni biru static, ni biru static, ni biru static. Okay. Itulah antara setup terawal yang korang kena buat setelah korang beli DJI Mic mobile receiver, tak silap aku nama dia. So untuk pertama kali saja korang perlu buat macam tu, and then untuk next punya kegunaan dia akan auto connect lah. Okay, tengok aku buat ni. Nampak? Sekali je korang kena buat. Sekali je. Lepas tu untuk kegunaan seterusnya memang dia akan auto connect. Kau harap video ni membantu lah. Sambil-sambil aku tengok tutorial juga. Aku ingatnya lupa guys. Bye-bye. Bye-bye guys. Aku harap korang faham aku buat simple sebab ada orang tanya dekat salah satu platform media sosial. Ace Vlog In.